sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Alisa anak Petrus dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Masih yang terletak di daerah Lubuk Antung, Sarawak. Kod saya ialah YBV2310. Pada hari ini, saya amat teruja untuk berkongsikan cerita dongeng yang bertajuk Jack dan Pokok Kaca Ajaib. Pengetahuan semua, buku ini adalah hasil terjemahan Aliza Alif Sariuddin, terbitan Kowayang Publication, Sendirian Berhad. Buku menarik ini diterbitkan pada tahun 2017 dan mempunyai 17 halaman bercetak. Kawan-kawan, marilah kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat. Jack dan ibunya tinggal di sebuah ladang. Mereka sangat miskin dan hanya mempunyai sedikit makanan. Pada satu hari, mereka kehabisan makanan. Bawa lembu kita ke pasar dan jualkan lembu itu, kata ibu Jack. Kita boleh membeli sedikit makanan. Kita dengan duit yang diperoleh. Malangnya, tiada siapa yang mau membeli lembu itu. Dalam perjalanan pulang, Jack bertemu dengan seorang lelaki tua. Saya ada sebuah biji kaca ajaib, kata lelaki tua itu. Jack sangat gembira mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia menukarkan lembunya dengan kaca ajaib itu. Setiba di rumah, Jack memberi kaca ajaib itu kepada ibunya. Ibunya sangat marah apabila melihat kaca itu. Kaca ajaib ini tidak akan mengisi perut kita, katanya. Kemudian dia membuang kaca ajaib itu ke luar tingkap. Pada malam itu, mereka tidur dengan perut kosong. Pada keesokan hari, Jack terkejut apabila melihat ke luar tingkap. Sebatang pokok kaca ajaib yang besar telah tumbuh di lamannya. Jack memanjat pokok kaca ajaib itu. Tidak lama kemudian, dia tiba di sebuah istana besar di atas awan. Dia menolak pintu istana dan terus masuk. Jack melihat sekeliling bilik yang besar. Dia ternampak satu timbunan duit emas. Di sebelah timbunan duit emas itu terdapat satu meja yang sangat besar. Meja itu dipenuhi dengan pinggan yang berisi makanan. Jack mula lapar. Dia memanjat meja itu dan mengisi perutnya. Tiba-tiba, Jack terdengar bunyi sesuatu yang kuat. Bunyi itu ialah bunyi dengkuran seseorang. Seseorang lelaki sedang tidur di atas kursi di sudut bilik. Jack melompat dari meja itu. Dia terus berlari ke luar istana dan turun dari kaca pokok itu. Pada keesokan hari, Jack pergi ke istana itu sekali lagi. Dia menjumpai seekor angsa yang bertelur-telur emas. Tiba-tiba, lelaki itu terjaga dari tidur dan ternampak Jack. Aku akan tangkap dan makan kau, kata jerit lelaki itu. Dia terus mengejar Jack. Jack sangat takut tambah disedarinya. Dia tak ambil angsa itu dan lari secepat mungkin.
Jack turun daripada pokok kacang itu dengan pantas. "Ibu, bawa kapak kemari," jerit Jack. Dia menebang pokok kacang itu. Pokok kacang itu pun tumbang gerasi itu dan terus mati. Jack dan ibunya tidak lagi miskinan atau kelaparan. Mereka mempunyai angsa yang bertelur-telur emas itu. Kan kawan, begitulah tadi kisah Jack dan pokok kacang ajaib. Pengajaran yang boleh kita ambil aktibar dari kisah ini. Sebagai manusia, kita harus hidup dengan bekerja keras, bukan hanya mengandalkan keajaiban. Sekian, terima kasih. Itu pada buat kita. Kasih. Nah, minyak uliah. Udah kan? Kat.